Alamak, kurang awak. Apa khabar semua? Bila aku sebut je Melaka, apa benda pertama yang muncul dalam kepala otak korang? Kalau bukan asam pedas, mesti kotak ikan musa kan? Sebenarnya, kalau korang nak tahu, bukan tu je yang istimewa kat Melaka ni. Dialek kita orang pun lain dari yang lain tau. Kalau korang nak faham kan, apa yang lain ni dialek Melaka ni, jom kita tengok sketsa ni kejap. Terima kasih Mak Mina bagi air tengah panas hati ni. Elok-elok saya bawa balik tadi, on the way nak balik sini. Tiba-tiba pula kereta depan saya tu berhenti nak go stand pula. Aduh, pening kepala. Kemimbangan lagi awal ni. Slow sikit pun, kau malu dengar. Saya ni yang patut marah Mak Mila. Saya punya dah percaya nak suruh dibawa kereta. Boleh pula dia masuk ke dalam pagar rumah orang si baik, langgar pagar rumah orang. Kalau tak salah kerja pula saya nak menjawab. Kereta depan tu pun sama. Boleh pula dia berhenti sebab nak elak ular je. Dia lah berhenti. Ghostan pula tu nasib baik si awal ni tak terlanggar boleh bontot kereta dia. Kalau tak habis Kau relax sikit Alah pampang dorat bergaduh pula dia kulit beradik ni. Bawa aku ni. Aku nak pergi beli ni daun kesum masak pedas. Tak ada benda pula, kau nak melantak kejap lagi. Asyik nak bergaduh je kerja. Dah bening kepala aku ni. Macam mana? Dah boleh tangkap sikit tak dialek Melaka ni? Kalau korang perasan, ada beberapa benda yang unik bila orang Melaka bercakap. Yang paling ketaranya mestilah cara sebutan dia kan. Contohnya, kalau perkataan yang hujung dia R, kita orang akan tukar jadi au. Dengar jadi dengar, besar jadi besau. Sebab itulah, sekali je dengar orang Melaka bercakap ni, mesti dah tahu dia asal dari mana kan. Lepas tu, korang ada dengar tak perkataan hawau? Ramai orang terus ingat perkataan ni carutan tau. Tapi sebenarnya kan, semua benda ni bergantung pada situasi kita orang tengah bercakap. Kalau tengah marah memanglah dengar macam kasau. Tapi kalau tengah sembang ataupun member ajak bergurau, selalunya ini cuma usikan je. Sekali lagi korang perasan tak? Orang Melaka suka sebut perkataan le dekat hujung ayat kan. Contohnya, jom le. Alah tak apa le. Alah boleh le. Nampak macam kecil kan, tapi sebenarnya itulah yang buat dialek Melaka ni ada identiti dia orang yang tersendiri. So apa pendapat korang? Menarik tak dialek Melaka ni? Setiap negeri mesti ada dialek dia yang tersendiri kan korang. Dan itulah yang membuatkan Malaysia ni jadi lagi unik. Jadi janganlah malu kalau kita nak bercakap ataupun belajar dialek sendiri. Lagi lama kita guna, lagi kekal warisan tu. Harapnya lepas korang tengok sketsa ni, korang kenal lah serba sedikit tentang dialek Melaka. So jomlah kita sama-sama hargai dan pelihara warisan ni supaya tak hilang di telan zaman. Itulah sekian daripada aku. Bye. Makan sekali 3 bulan, hai tak lupa. Betul. Aku keria, kau kena shit, hai popular.